Masalah kita adalah wang, tuan-tuan. Sebenarnya saya perasan ramai yang tak tahu yang dia boleh dibantu dengan mengeluarkan EPF. Saya nak bagi tahu tentang akaun dua anda. Kalau anda terdesak, tuan-tuan, terdesak untuk perubatan, keluarkanlah akaun dua anda. Boleh. Kalau anda terdesak, tak mampu nak bayar rumah, komitmen dah tinggi, keluarkanlah akaun dua anda. Kenapa nak tunggu sampai umur 55? Kenapa nak tunggu sampai rumah kena lelong? Kalaulah anda tak ada duit dalam akaun dua pun, pasangan anda sebenarnya ada cara untuk keluarkan daripada akaun dua anda untuk membayar installment bulanan anda. Termasuk juga dengan PTPTN, tuan-tuan. Anda boleh keluarkan akaun dua anda untuk membayar bulanan PTPTN anda. Bukan saja tu, tuan-tuan, kalau anda rasa anda dah nak bankrupt, tuan-tuan, kalau bankrupt anda akan kehilangan kuasa dekat aset anda, tapi anda masih ada EPF, anda boleh keluarkan saja EPF tu untuk buat full settlement rumah anda, dan anda boleh alihkan aset itu kepada tempat lain yang lebih selamat untuk anda. Itu pun kalaulah amountnya cukup dan melepasi had yang dibenarkan. Itu saja, tuan-tuan. Untuk konsultasi yang lebih tepat, dapatkan laporan MyPocket.my anda sekarang. Kami akan bantu anda mendapatkan senarai dan baki hutang anda di bank dan koperasi. Dan kami akan bantu anda mendapatkan senarai hitam anda. Dari situ kami akan membantu anda untuk memberi anggaran, berapakah anggaran boleh pinjaman anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan ataupun membuat pengstrukturan semula hutang anda. Itu saja, tuan-tuan. Dapatkan laporan MyPocket, solusi kewangan anda di sini.